Mat Jenin anak yatim piatu dan hidup sebatang kara. Suatu hari, dia memanjat pokok kelapa dan mendapat upah beberapa biji telur ayam. Mak Jenin mula berangan-angan dengan telur yang ia dapat. Kalau dieram, jadi ayam. Kalau ayam banyak, dapat kambing. Kalau ada kambing, ada lembu. Fuh, kaya aku. Kan best kalau dapat kahwin dengan Tuan Putri. Hai. Aduh, sakitnya. Biasa lah Jenin tu.